Assalamualaikum. Okey, petang ni ronda-ronda cari makan, jumpa satu pot nasi campur di Pematang Kuang. Orang Penaga mesti tahu pot nasi malam ni. Sampai-sampai tu tengok nampak deretan kereta. Kedai ni berpanoramakan sawah padi. Jadi kalau hangpa nak OOTD pun boleh dekat Basker Tour ni. Baru nampak suasana tu memang klasik. Dekat sini banyak pilihan lauk. Ada ayam goreng, ada gulai ikan, ada sambal ikan keli, ada gulai itik, ikan masak asam pun ada dekat sini. Dekat sini juga ada pelbagai jenis makanan lauk. Antaranya ada lala, ada udang, ada ketam, ada sotong dan pelbagai lagi. Dah nama pun nasi campur. Nasi campur ni wajib ada dia punya ayam asam dan juga sambal belacan. Baru kena dengan tekak orang Melayu ni. Okey. Dekat sini dia berkonsepkan layan diri. Berkenaan dengan harga, apa yang risau dia letak di setiap jenis lauk yang apa nak ambil tu. Waktu operasi nasi malam ni dia buka setiap hari kecuali Selasa daripada pukul 5.30 petang sampai pukul 12 tengah malam. Lokasi nasi malam Pematang Kuang. Apa-apa hangpa kena mai try.